Kita mai update sikit berita Jepun dengan China. Okey, baru-baru ni Jepun dengan Filipina ada pergi buat latihan tentera dengan negara China. Kiranya buat latihan depan rumah China lagu tu. Tapi tentera laut China tak lari, set dia cuma diri depan pintu dan tengok dengan muka selamba je. Okey, kiranya kena royak gini, demo berlatih cara demo, kita tonton je secara relax je. Okey, sampai tu kita pun mai buat latihan belah kita sekali. Set kita masuk. Okey, yang baru masuk minta tolong share konten ni. Okey, kita dia lagu ni pada 20 hari bulan April. Hari tu Amerika tarik sekutu dia dari ASEAN, iaitu Filipin, Jepun dengan lagi beberapa negara, dekat 7 negara. Saya buat latihan besar-besar dekat Laut Cina Selatan dan beri nama dia Balikan 202 ni. Okey, Balikatan 202 ni. Hak ni bukan main kecil, lebih kurang 17,000 askar terlibat belakang. Jepun first time hantar dekat 1,400 anggota tempur. Siap pakai lagi peluru hidup dengan misi anti kapal misil jenis 88. Dan tempat latihan pun sensitif. Ia berada di utara Filipin. Okey, tak sampai 100 km daripada negara Taiwan. Jadi sebenarnya cerita ini jenis mari tak Jepun duduk depan rumah orang, mari tunjuk kekuatan body masa dia. Okey, niat dia jelas, dia nak ambil peluang masa kapal induk China yang namanya Shandong tengah repair dan seorang lagi nama Fujian pula tengah testing. Dia nak buat gerak kat Laut Cina Selatan dengan selat Taiwan serentak ni. Jadi masa dia tu penting. Jepun pula buat gaya juga mula-mula hantar kapal pemusnah lalu selat Taiwan, lepas tu jual latihan dekat Filipin. Tapi kalau tengok betul-betul, walaupun nampak ramai, kekuatan sebenarnya tu boleh tanya juga. Amerika sendiri tak bawa kapal induk dan dia punya harap dengan sekutu dia lah untuk nak mencukupkan nombor. Jadi banyak bunyi slogan je, keupayaan tempurnya sebenarnya tu tak tahu lagi lah. Jadi China balas lagu mana? Jawapannya memang kerah. China, balik China dia atas armada yang ketua kapal besar dia nama jenis 050 nama Zunji sekali dengan yang jenis 052. Okey, yang jenis 054 dengan kapal berkalian sekali lah. Mari terus gerak ke timur Pulau Luzon. China buat latihan tembak peluru hak betul. Dia buat hak benar lah. Dan latihan laut udara betul-betul macam perang dah. Okey, nampak saya kita. Kapal yang model jenis 055 ni bukan calang-calang. Ia boleh muat lebih 12,000 tan. Dan ada 100 lebih pelancar misal. Dan pertahanan udara serang kapal, lawan kapal selam. Dan tu serang darat. Semua boleh buat. Jadi senang katanya, dia mau buat pentah depan rumah aku angkut sound system. Letak depan rumah demo sekali. Tak cukup itu. Kapal induk China, Liaoning dengan 14 kapal besar turun ke Laut Cina Selatan. Total jumlah lebih 200,000 tan. Lengkap satu sistem tempur. Kita bayangkan 200,000 tan. Lepas tu kapal serang yang namanya Amphibia Type 07 ni, Sichuan. Turun dari Shanghai, join sekali. Jadi kepung dari banyak arah. Okey, bahasa pedih hoyak sekali. Demo mari berlakon depan rumah aku. Aku buka panggung belakang rumah demo sekali. Itulah daripada China. Dan ada daripada pakar perang luar negara hoyak lah. Latihan ni tunjuk China boleh tindak balas dengan cepat bila-bila masa je. Dan pihak tentera pun kata setiap langkah musuh dijadi alat untuk kuatkan diri. Okey, demo buat latihan, aku jadikan demo sebagai training partner. Dan itu baru gaya nampak molek China. Saya kata walaupun bunyi dia macam santai, hakikatnya jelas. Depan rumah sendiri, jangan buat main-main. Okey, walaupun 7 negara nampak ramai, tapi yang betul-betul steady itu pihak yang betul-betul ada kekuatan. Dan dulu mungkin oyak saja. Lalu ni kapal dah ada depan mata. Inilah sikap sebenarnya negara besar China ni lah. Dia tak cari pasar, tapi dia tak takut kalau siapa nak mencari pasar dengan dia. Inilah sikap China. Dia tak start kacau orang, tapi sentiasa siap sedia dengan pengacau. Dan siap dia 7 negara nak pergi mana, tentera laut China memang tetap
Duduk situ juga.